Jom kita tengok si Fu Hajim dia macam dapat ikan besar ni. Ikan apa yang pakai? Ui, keluar drag. Kena layan macam apa lah. Oh, ikan apa ni? Welcome to Single Hook Channel. Hampa ITU Passing Strike ITU Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dan selamat datang ke Single Hook Channel. Okay guys, bertemu lagi kita dalam Single Hook Channel. Pertama sekali aku nak minta maaf pada semua subscribers dan juga viewer-viewer, kerana aku buat masa ni dah berapa bulan ni agak lambat lah upload video atas kekangan sebab kerja lah. So ada masa tu baru aku akan edit video dan juga pergi mancing lah. Okay, so for info untuk semua subscribers dan juga viewer, aku sekarang dah berada di Semenanjung. Dan alhamdulillah lah aku telah pulang ke Melaka pada 15 hari bulan 7 hari tu. Dan sekarang ni aku berada di Johor, Desaru, kat Pengerang, Johor. So hari ni tanggal 16 hari bulan 8 last aku mancing hari tu dekat Miri yang video sebelum ni kat Miri. Dan ni baru aku nak mancing balik pada 15/8 ni. 16/8, hari ni dah hari Sabtu. So aku bersama dengan seorang kawan lah daripada grup GPP grup apa? Pancing kerang. Apa? Geng pancing. Geng pancing Pengerang, okey. Grup geng pancing Pengerang GPP, iaitu Sifu Ajimu jap aku kenalkan. Okay, Sifu Ajimu Ada sipu. Okey, Sifu Ajim, ada apa-apa tak hari ni? Kita punya target. Target apa-apa je lah. Apa-apa je Kalau ada rezeki. Kan dapat besar-besar orang. Mana pula nak bawa keluar. Betul lah tu. Okey, so for info sekarang ni dah dekat pukul 2 lah, pukul 1.45 pada 16 hari bulan 8. Dan aku menggunakan 2 joran. Sifu Hajim pakai 1 joran. So sekarang ni kami berada di lebih kurang dekat Tanjung Sedeli daripada Desaru nak pergi ke Tanjung Sedeli kat tengah-tengah. So kawasan ni memang gelap gelita habis. Memang tak ada orang, tak ada lampu, tak ada apa. Tapi kalau korang boleh tengok tu sekarang ni bulan tengah separa. Dan sekarang ni status air tengah nak jalan pasang. Cuma kawasan ni aku tak pernah datang. Ni first time aku datang dengan Sifu Hajim sebab dia yang tahu pot ni. So aku cakap terima kasih pada Sifu Hajim bawa aku datang sini. So untuk umpan macam biasalah kami cuma pakai udang hidup saja. Tadi Sifu Hajim dia ada pasang pukat lah untuk tahan kalau ada anak-anak ikan ke, kita boleh jadikan untuk umpan Okey, tak dilupakan aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada subscribers yang setia komen, share dan like aku punya video-video sebelum ni, dan juga kepada viewer-viewer baru, selamat datang ke Single Channel. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada subscribers daripada Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Terima kasih banyak, korang memang the best. Okey. Okay guys, so untuk setup aku pakai 2 joran 15 kaki dengan 12 kaki. Yang untuk joran 12 kaki ni aku pakai perambut dasar. So batu lebih kurang dalam sejengkal lebih. Perambut dasar ni mata lebih kurang dalam 1 depa lah ataupun 1 depa setengah. So yang ni aku pakai perambut gantung. Dia gantung ni tak panjang, mata je lebih kurang dalam 1 jengkal lebih je lah. Cuma dia punya perambut batu je panjang, kurang 1 depa. Okay, so ni kejap lagi aku nak pasang umpan. Okay, so kat sini aku nak share sikit. Sebabkan aku selalu pakai mata kecil, aku ada beli satu alat baru lah, tools baru yang sekarang ni famous dekat TikTok apa semua, jarum umpan ni. So aku nak cuba pakai aku punya udang, aku potong 2. So aku letak dekat aku punya mata lah, mata saiz 8 berkeli aku tu. Okay. So okay guys, aku tak ada nak harapkan apa-apa malam ni. Just santai je dengan Sifu Hajim. InsyaAllah kalau ada ikan atau ada strike macam biasa aku akan update guys. Alright guys, stay tune Single Hook Channel. Alright. Okay, so macam tadi first aku nak kena ambil umpan aku dulu. So ni aku pakai umpan udang kolam sebab udang jala habis hari ni. So hari ni ramai orang beli, mungkin ramai orang mancing air cantik. So aku nak cuba pakai umpan udang saiz besar ni. Tapi aku pakai mata kecil, tapi aku nak try pakai yang jarum tadilah. Okay, so kita pakai kepala dulu. Yang ni first time ni aku nak pakai ni, itu beli. Yelah selalu kat TikTok kan. Kita try dulu tengok macam mana.
Okay, so kita masukkan jarum ni. Oh, macam tu. Dan yang ni aku akan pasang dekat aku punya perambut gantung lah. So ni kita masukkan mata dia ke lubang dan tarik dia sikit. Lepas tu berguna lah. Senang. Apa? Okey. So ni kita dah masuk. Jadi kita letak apa tu? Balestik lah. Dan lagi satu pakai juga jarum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baguslah jarum ni. Tak sia-sia boleh ya. Okay, so yang ni kita cuba letak kat sini. So aku memang selalu pakai mata kecil lah guys. Tak ada pakai mata besar sangat pun. Tak ada nak target-target besar lah. Kalau dapat, alhamdulillah kan. Nanti okay guys, aku rasa ni yang paling terbaik lah aku boleh buat. Okay, apa? Dan yang biasa kita akan kemaskan dia dengan apa tu? Balestik lah. Right. So ni kita simpan dulu elok. Dan kita pakai balestik, kita ikat dia. Okay. So balestik ni macam biasalah, dia just nak pastikan korang punya umpan ni bila baling tu, korang sebat tu, dia takkan tercabut lah daripada korang punya mata kail ni. Okay. So kita cuba dulu. Yang ni aku pakai setengah-setengah. Kan kalau ada hasil kan, mungkin aku pakai seekor lah kot, pakai satu mata. Sebab umpan pun tak banyak. Aku dengan Najim share umpan, beli dalam 20 ekor je. Sebab sekarang ni pun dah dekat pukul 2 pagi. So kami akan mancing pun paling kuat pun sampai pukul 6 pagi atau 7 pagi kang lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, right. So kita pindah kita punya joran, kita pergi pantai. Okay, kita akan buat balingan yang pertama untuk joran 15 kaki. So macam biasa kita ketakkan drag. Tengok ujung dia, jangan terbelit-terbelit. Ni yang penting lah selalu kalau mancing malang ni. Untuk mancing malam, kita pastikan jangan dia terbelit dekat kita punya lampu starlight ni lah. Sebab dia akan menyebabkan boleh letup atau putus Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allah Tuhan ku berikan rezeki ku kepada ku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So kawasan ni agak gelap. Aku masuk ke dalam air sikit. Bismillah. Bismillah. Wah. Okay, kita dah buat balingan pertama untuk joran 15 kaki. So macam biasa guys, pastikan kita punya drag longgar sikit. Jangan terlalu ketat. So kalau kena ikan mega, boleh meletup kita yang tali. Okay. Bismillah. So ni aku pakai batu 130. Tengok macam mana. Kalau tali aku bergerak kan, aku tukar batu yang lagi berat sikit. Okay, so ni mata dasar, kita baling ke arah kanan ni untuk joran 12 kaki. So kawasan ni aku tak boleh baca lagi sebab tak pernah mancing. Tak tahu ada batu ke apa ke, karang ke kat mana. Tapi kita cubalah, insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Okay. So aku telah buat 2 balingan lah. So kalau korang mancing pantai guys macam ni air nak pasang korang kena hati-hati. Sebab air dia akan makin menghampiri korang punya pancang. So kat kawasan pancang ni dia akan lembut. So pancang dengan joran boleh jatuh. So korang kena pindah ke belakang sikit lah. So macam ni korang tengok aku punya kawasan tu ada agak jarak sikit. So aku kena standby lah kat situ. Okay So kalau macam malam guys macam ni lah korang kena pastikan dekat ujung joran korang ada lampu starlight tu. Macam aku ni yang tu ada yang belah kanan ni joran 12 kaki tu ada lampu kelip-kelip. Yang belah tengah ni ada lampu starlight. Macam Ajim pun dia ada pakai starlight lah. So kalau kita pada jauh tu kita boleh nampak kita punya ujung rod tu. Kalau ada ikan makan kita akan nampak dia bengkok lah. Okay. So macam ni air sekejapan je tak nak sampai dah.
So kena pastikan lah kita punya pancang tu jangan berendam dalam air. Okay. Kalau nak pancang rendam dalam air boleh, tapi biar dalam. Biar pancang tu dalam sikit supaya dia susah nak jatuh. So macam inilah, yang tu bulan tengah dalam keadaan separa. So kita tengok insyaAllah kalau ada ni, adalah. Okay guys, sekarang ni first umpan tadi. Kita cuba tarik ya, kalau ada. Bismillah. Tak ada, kosong. Okay, tak apa, air pun dah nak naik pasang. Saya cuba sekejap lagi pasang yang umpan baru pula. Okay guys, habis sikit So sekarang ni dah dekat pukul 3.20. So aku dengan Najim masih belum ada ikan lagi. Status air sekarang pun tengah nak pasang, nak naik dah. So ni aku tengah masih menunggu lagi lah, kalau ada strike-strike kejap lagi. Tadi Najim pun ada pukat, ada dapat ikan belanak apa semua, ikan tamuk. Yang kejap lagi kan kalau ada umpan ada kurang kan, kita akan pakai tagan ikan pula. Tengok macam mana nanti. Kita tengok jap macam ada. Tak tahulah. Kenapa? Tak tahulah. Rasa sangkut sampah ke apa. Tadi macam berat. Apa tu? Ikan ke? Bukan. Udang aku. Ikan. Mengkerong. Mengkerong. Gelama. Woi, gelama baik, babe. Ini memang gua tagan ni. Itulah tu. Strike pertama. Ikan gelama. Ikan kunyit Oh, okey. Kita try pakai umpan ni. Okay guys, alhamdulillah strike yang pertama. Try tagan pakai ikan ni. Okay. Okay, so ikan kunyit ni kita try pakai setengah dulu Bismillah. Okay, try pakai setengah. Ni masih fresh lagi ni. Kita pakai dekat perambut gantung. Tengok macam mana. Okay. So kita cangkuk dia keluar kat sini. Keluar kat hidung dia. Alright. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita tengok si Fuajim dia macam dapat ikan besar ni. Ikan apa yang makan? Ui, keluar drag. Kena layan macam akal lah. Ikan apa ni? Dah sampai tepi dah? Tak tahu. Ya, aku nak ambil tu jap. Apa? Okay guys, kita tengok Tu Haji melayan ikan pakai ultralight. Pakai umpan apa? Udang kopek Udang kopek je. Nyentak dia. Sekarang pukul 3.40. Air tengah jalan pasang. Kuat tak? Yang ikan sisik ni kuasa ni? Dia tak nyentak dia. Sampai dah? Tu? Bawal? Alhamdulillah, rezeki. Saiz. Alhamdulillah. Bawal. Baik. Okey. Cikgu Haji dengan strike yang pertama Cari bolos dapat ikan bawal Alhamdulillah. Tahniah.
Ni jap. Okey, sak. Oh, baik. Cari bolos tapi dapat bawal okey. Sana Jim. Uish. Strike yang pertama. Nekan-nekan ni Okey guys, yang mata dasar ni kita cuba pakai ikan yang aku dapat tadi Tadi seekor setengah tadi, kepala dia aku dah letak dekat yang gantung, rambut gantung. Ni aku try pakai lagi setengah badan dia lagi. Kita baling untuk mata dasar pula. Kita tagan lah lebih kurang dalam setengah jam. Tengok macam mana. Right. InsyaAllah. Kalau ada ikan megam ambil, memang bengkok lah joran jadi. Alright. Okay guys, so sekarang ni dah pukul 4.20. So ni tadi ikan bawal lah yang dapat Sipu Ajim. Sipu Ajimu So ni dalam ni pun ada ikan belanak tadi. Ya, Sipu Ajim dapat. Udang hidup masih ada lagi. So aku tadi dapat ikan kunyit je seekor. So ni tengah masih mencuba lagi lah sampai pukul 6 pagi atau pukul 7 pagi Kita tengok macam mana. Okay guys. Jatuh pula ikan bolos. So ni tadi siapa ni? Ajim ada dapat bolos. Saiz cantik ni. Ini aku nak tagan ni bagi ikan makan. Okay, joran 12 kaki. Ni air dah surut jauh lah. Sekarang dah pukul 5.30. Jauh dah air surut. Sabar kita try, mana tahu ada mega time surut. Okay guys. Sekarang dah pukul 6.45. Dah nak pagi lah. So tu joran aku. Ada 2 kat sana. Aku punya membarang dengan tempat base kita orang kat sana. Tu joran si Ajim. Ni Ajim tengah tidur Dia penat lagi. Sebab tadi dia kerja. Habis kerja je dia terus datang mancing aku ni. So macam tu lah guys. Masih tak ada apa-apa lagi ikan daripada mana tadi last ikan bawal tu je yang tadi si Ajim tu dapat. So ni aku masih tengah teruskan lagi mancing. Kalau tak ada apa-apa nanti aku kemas terus balik lah. Tapi malam ni aku akan mancing lagi. Hari Sabtu malam. Sabtu malam Ahad. Sekarang berapa bulan? 18. 18 bulan dah. So kita tengok macam tiga lah. Alright. So inilah waktu pagi. Pukul 6.45 di tepi pantai dekat Tanjung Sedeli. Area-area Tanjung Sedeli. Air surut jauh. Sekarang dah pada pukul 7. So aku dengan Najim nak gerak balik lah. So kat sini tak ada rezeki lah guys. Aku cuma dapat seekor ikan kunyit je tadi. Najim dapat ikan bawal. So tengoklah macam mana malam ni aku nak sambung lagi mancing. Tapi kat tempat lain pula. Okay guys, stay tune lagi guys See you on the next episode of Single Hook Channel. Bye bye.